Ramai tak tahu, makan nanas ketika berbuka boleh ubah apa yang berlaku dalam perut anda. Selepas seharian berpuasa, badan anda kekurangan tenaga dan air. Apabila anda makan nanas MD2 yang manis dan berair, badan anda segera menyerap vitamin C dan gula semula jadi untuk memulihkan tenaga dengan cepat. Kemudian, enzim khas dalam nanas yang dipanggil bromelin mula bekerja di dalam perut, membantu memecahkan makanan supaya lebih mudah dihadam. Serat dalam nanas juga membantu melancarkan sistem penghadaman dan mengawal gula dalam darah selepas berbuka. Dalam masa yang sama, kandungan air yang tinggi membantu menghidrat semula sel-sel badan yang keletihan selepas berpuasa. Tetapi, jika dimakan terlalu banyak setiap hari, asid semula jadi nanas boleh menyebabkan lidah pedih dan perut tidak selesa. Jadi, rahsianya mudah. Makan nanas MD2 secara sederhana ketika berbuka boleh membantu badan anda kembali segar, bertenaga dan lebih sihat sepanjang Ramadan.